Organisasi yang terpaksa berdiri sendiri lazimnya menghadapi kesukaran untuk hidup lama. Pada tahun ini, 2026, sebenarnya merupakan ulang tahun ke-50 penubuhan MISG US dan Kanada. Umumnya, kalau kita mengkaji mengenai hayat organisasi yang terpaksa berdiri sendiri lazimnya menghadapi kesukaran untuk hidup lama. Ada kekurangan sumber, kekurangan komitmen dan sebagainya. Kalau dalam perniagaan ni, kajian-kajian menunjukkan bahawa umumnya 50% daripada syarikat yang baru ditubuhkan akan gagal dalam masa 5 tahun. Jadi MIG ini telah wujud 50 tahun. Ini adalah satu pencapaian yang agak besar kerana ia tidak ada peruntukan, dia tidak ada dokongan daripada institusi-institusi lain, tetapi digerakkan sepenuhnya oleh pelajar-pelajar di Amerika Syarikat sahaja.